Bangsa Johor, korang jangan pangkah dulu sebelum tengok video ni. Aku dah compare lah dua-dua manifesto dan ada satu benda yang mungkin ramai tak perasan. PH kata Johor ni perlukan perubahan. Tapi bila aku baca balik manifesto diorang, aku terus tertanya benda ni lah. Adakah ini manifesto Johor ataupun manifesto Putrajaya? Okay guys, aku sebenarnya nak compare benda ni secara fakta lah, bukan secara emosi. And kalau kita tengok manifesto Pakatan Harapan Johor, diorang ni menawarkan skim kesihatan Johor sehingga RM1,000 setahun, bantuan rumah pertama sampai RM8,000, dana anak muda Johor sampai 500 juta dan juga pembinaan 80,000 rumah mampu milik dalam tempoh 5 tahun, dan dana PKS berjumlah RM1 bilion, internet gigabyte dan juga AI di semua sekolah, 250,000 peluang pekerjaan bergaji tinggi, serta sasaran mengurangkan masa menunggu di sempadan sehingga 50%. On paper memang nampak menarik gila lah. And then lepas tu diorang turut masukkan projek-projek besar seperti Hospital Sultanah Aminah II, Hospital USIM, Hospital Pasir Gudang, ATS Johor Bahru Singapura, ETS Gemas Johor Bahru, E-Art, Pelebaran Plus, Loji Rawatan Sungai Kim Kim, Forest City sebagai zon kewangan khas, MUA Freeport dan juga beberapa projek yang lain. Tapi masalahnya bila aku tengok balik sebenarnya kebanyakan projek-projek besar ni sebenarnya berada di bawah bidang kuasa ataupun memerlukan kelulusan serta peruntukan Kerajaan Persekutuan. Okay, now kita compare pula dengan manifesto BN Johor. BN Johor sebenarnya bawa 6 teras utama lah dengan lebih 60 komitmen yang lebih tertumpu kepada apa yang kerajaan negeri sendiri boleh laksanakan. Dan antaranya adalah memperluaskan rumah mampu milik Johor, bantuan rumah pertama, bantuan baik pulih rumah, bantuan kasih Johor, mempercepatkan kelulusan lesen dan juga permit, menaik taraf jalan negeri, memasang 10,000 lampu jalan baru, memperluaskan wifi awam, memperkasakan TVET, bantuan usahawan, bantuan mahasiswa serta rumah orang muda Johor. Dan dekat sini lah sebenarnya aku nampak perbezaan yang paling besar. Manifesto BN ni sebenarnya lebih bercakap tentang apa yang kerajaan negeri sendiri boleh buat lah. Meanwhile, manakala aku tengok manifesto PH pula banyak bergantung kepada projek dan juga kekuatan Kerajaan Persekutuan. Dan lagi satu benda yang aku perasan bila aku baca kedua-dua manifesto ni, aku rasa macam manifesto PH ni dah jadi macam copycat kepada banyak idea yang BN Johor dah bawa. So kalau kita tengok rumah mampu milik ada, peluang pekerjaan ada, TVET ada, pembangunan ekonomi ada, bantuan usahawan ada, infrastruktur pun ada, digital pun ada. Tapi mungkin bezanya cuma pendekatan dan juga angka yang ditawarkan. Jadi kalau banyak perkara asas pun hampir sama, apa sebenarnya pembangunan baru yang besar yang PH nak bawa kepada Johor ni? Dan aku juga nak sentuh satu perkara lagi lah. Aku perasan kempen PH Johor kali ni macam banyak sangat menumpang pencapaian dan juga projek Kerajaan Persekutuan. Yes, memang betul kalau projek tu sedang berjalan, itu fakta. Tapi ini pilihan raya negeri. Rakyat Johor nak pilih kerajaan negeri, bukannya Kerajaan Persekutuan. Itu yang aku pelik tu kan sebab politik ni memang sangat dinamik dan sentiasa berubah-ubah. Yes, hari ni ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim ialah Perdana Menteri kita. Tapi aku nak tanya korang semua, confirm ke 5 tahun akan datang beliau masih lagi Perdana Menteri kita? Tak ada siapa yang boleh bagi jaminan perkara tu hari ni kan? Betul kan? So kalau terlalu banyak manifesto bergantung kepada siapa yang duduk kat Putrajaya ni, macam mana kalau landscape politik tu berubah? Adakah itu semua janji tu masih boleh diteruskan? Sebab pada aku manifesto negeri ni sepatutnya lebih banyak fokus kepada perkara yang kerajaan negeri sendiri boleh laksanakan lah. Dan janganlah terlalu bergantung kepada sesiapa pun yang memerintah kat Putrajaya. Dan satu lagi perkara yang menarik adalah BN Johor ni sebenarnya menyasarkan ekonomi negeri bernilai hampir 260 bilion dan mewujudkan 200,000 peluang pekerjaan yang income tinggi, memperkukuhkan JSXZ dan juga memperluaskan TVET serta meneruskan pembangunan sektor digital, data center, logistik dan juga tenaga hijau. PH pula sebenarnya menawarkan hampir 250,000 peluang pekerjaan, kenaikan gaji median sekurang-kurangnya 30%, dana anak muda 500 juta ringgit Malaysia dan juga dana PKS hampir 1 bilion ringgit. Jadi akhirnya rakyat Johor sendiri yang akan kena buat penilaian, bukan tengok siapa yang paling banyak berjanji, tetapi siapa yang lebih menawarkan manifesto yang lebih jelas bidang kuasanya dan lebih realistik lah dan lebih mampu dilaksanakan. Guys, 11 Julai nanti pastikan undi berdasarkan fakta, bukannya persepsi. Bacalah kedua-dua manifesto ni, compare sendiri dan buatlah keputusan yang terbaik untuk masa depan bangsa Johor.